Assalamualaikum. So kita tengok suasana malam di apa? Di Chow River Campsite. Okay, jom, let's go. Ini toilet dia. Toilet dia terang Kat sini je lah. Toilet dia terang. Kawasan toilet. So ini sinki tempat basuh. Pun ada lampu. So ni tapak saya ni. Ni tapak saya tapak 8. Sebab 9-10 dia ada lampu. Ada lampu kat 9-10 dia ada lampu. Depan tu ada 2. Sekejap lagi kita jalan-jalan pusing tengok depan sana lah. Kita tengok sungai macam mana. Sebab tadi hujan lebat tadi. Ni mungkin tengok air pun keruh lah. Air keruh. Air sungai keruh lah. Air sungai keruh. Tadi dalam pukul berapa saya sampai tadi? Pukul 12 lebih. Jernih air dia. Petang pun jernih. Dalam pukul 5 lebih hujan. Air keruh. Rasa ni kat atas hujan lebat ni. So, kita jalan-jalan kejap tu tengok. Suasana malam. Ni tandas dia terang. Dia dekat sinki semua ada lampu. Ni surau yang terang ni surau. Ni sinki. Dia campsite ada lampu tapi tak banyak. Lampu pun lampu apa? Lampu warm je. So ni suasana dia lah. Ini tapak yang 6. Ni 5. Ni 5 tak ada orang. 5. Ni surau malam terang. Ada lampu. Surau. Kita tengoklah. Bersih surau. Kedainya. Tak nampak kan? Memang lah. Itu sinki. Satu yang mana tu? Tu ada kereta tu. Itu sinki. Kemar mana? Tu ada. Sebelah kereta. Yang dah sana tu? Sana tu Chow 2. Oh, dekat ke? Tapi tapak kat Chow River Campsite 1 ni cuma ada 10 je. So dia agak private. Tapi besok siang saya bawa kita walk around campsite sambil review. Alright, okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel My Family Campus. Kali ni saya bercamping 3 hari 2 malam di Chow River Campsite. So hari ni saya nak buat sedikit campsite walk around dan juga review untuk kita lihat keadaan suasana fasiliti di campsite ni lah. Alright, let's go. Ini dari jalan besar. Dari jalan besar kita masuk, akan kita jumpa banner ni lah. Banner Chow River Campsite. Ini Chow River Campsite volume 1. Dekat depan sana tu adalah Chow River Campsite volume 2. Di Chow River Campsite volume 1 ni ada dalam 10 tapak sahaja. Dia punya tapak duduk bawah pokok getah lah. So kita akan tengok dulu tapak, kemudian baru kita
saya akan bawa tengok ke fasiliti yang ada lah. Kita pergi tapak nombor 1. Tapak nombor 1 dia ujung tu. 1 dengan 2 ni dah ujung. So kita tengok tapak dia. Ini tapak nombor 1. Tapak nombor 1 dengan tapak nombor 2 ni saiz dia dalam 12 kali 15 kaki. Dua-dua tapak ni 12 kali 15 kaki. Ni tapak nombor 1. CO dah ada tulis tu, ada nombor 1. Yang ni nombor 2. So dia tapak dia dalam 12 kali 15 sesuai untuk kemah yang kecil lah. Tak boleh besar. Paling besar pun boleh pergi rasa kemah medium size. Dia sesuai untuk kemah kecil, maksimum medium size. Ini view di tapak 1, nampak. Ini kita tengok pemandangan dari tapak 2. Ini tapak 2 pemandangan dia. Dia tebing dia tinggi Kalau kita tengok tebing di Chor River Campsite ni, tebing dia tinggi. Jadi walaupun sini ada kepala air ataupun air besar, sungai tak, dia punya air tak sampai ke atas lah, insyaAllah. Ni ada plug point. Plug point ni untuk plug point tapak 1 dan tapak 2. So campus kena bawa extension cable lah untuk tarik untuk api, bekalan api. Api dia 24 jam Ni singki untuk tapak belah sini. Ni singki dia. Itu ada lampu lah. Malam lampu tu terpasang, jadi kawasan sini terang. Ni tapak B1 pun ada plug kat situ. Ini tapak dia, cuma saiz dia tak ada dalam, kalau masuk dalam SKB tak ada saiz dia. Cuma dia agak besar. Rasa ni dalam Village L boleh masuk lah, saiz Village L 4x6. Cuma satu saya lupa nak cakap tadi. Untuk tapak 1-2 ni, 1-2 boleh masuk dari sana. Situ ada satu laluan. So mana kereta kampus boleh masuk, terus masuk parking kat belakang tapak. Dan sana tapak 3. Tapak 3 pun boleh masuk. Boleh masuk kereta rapat lah. So kita tengok tapak 3. Tapak 3 dengan tapak 4 ni, di sebelah belah saiz dia 12 kali 20 kaki. Dia 12 kali 20 kaki. Setiap tapak dia ada dia punya plug point lah. Ini 12 kali 20. Kemah pun boleh masuk M lah. Saiz M, Village M. Tak besar. Tapi benefit kat tapak 12, 3 dengan 4 ni, CO ada extra sikit kat belakang ni. Ada tapak extra. So makna kalau siapa kampus yang ambil tapak 3 atau tapak 4, dia boleh guna tapak yang belakang ni lah. Siapa ada ambil tapak 3, tapak 4, boleh guna tapak belakang ni untuk letak fire sheet ke, jadi common area ke. Ni untuk tuan tidur. Dan situ ada plug point. So plug point ni untuk dua tapak ni lah. So campus boleh bawa extension cable, tarik sendiri. Ni tapak 5. Sekejap. Ni view di tapak nombor 4. View tapak nombor 4. View tapak nombor 4. Ni view tapak nombor 5. Dia ada sikit pokok lah, terlindung pokok sikit. Tapi semua tapak kat sini tepi sungai. Di Chor River Campsite tapaknya semua tepi sungai. Ni tapak 5. Tapak 5. Tapak 5 saiz dia dalam 12 kali 15. Dia macam tapak 1 dengan 2 tadilah. Dia kecil sikit. Dia cuma boleh masuk kemah kecil ataupun kemah M lah, max. Tapi itulah kita kena hati-hati sebab sini ada batu besar. Kena adjust lah macam mana kita nak pasang kemah. Dan sebelah dia ada ni plug point untuk tapak 5 dan tapak 6. Ni tapak 6. Tapak 6 17 kali 14. Ni view di
tapak 5. Ini view di tapak 6. Dia matahari naik dari sana pagi. Matahari naik dari sana dan terbenam belah sana. Jadi kita ni lah, mana akan panas, pagi dia panas tapi tak adalah panas sangat sebab sini kita duduk bawah pokok. Jadi redup-redup sikit lah. Ni tapak 7. Tapak 7 ni dia 12 kali 20 kaki. Ni tapak 7. 12 kali 20 kaki. Tapi dia ada batu besar lah kat sini. Ni view dia. Ni view di tapak 7. Depan ni pokok buluh. Nah, itu ada plug point untuk tapak 7 dan tapak 8. Kita boleh tarik lah extension cable. Ni tapak saya, tapak nombor 8. Tapak nombor 8 ni saya pasang protection. Ni view di tapak 8. Ni dia sungai. Sekarang kita tengok tapak 9, tapak 10. Tapak 9 dia 12 kali 20. Ni tapak 9. Tapak 10. 22 kali 10. Dia panjang tapi tak lebar. Ni dia punya size lah. Ini view dari tapak 10. Dia tapak dia memanjang. Lepas tu ni tapak 9 ni dia agak besar. Dia saya tengok. Ni tapak dia. Dia membuka macam ni. Dia lebar, besar. Ni boleh masuk saiz 4x6. Kemah yang besar, bilik shell. Ni view dia. Dan sini ada plug point. Sini ada plug point. So campus boleh tarik lah untuk bekalan api. Yang bestnya kalau setapak 7, 8, 9, 10 ni dia di hujung sekali. So dia agak private. So mana kalau campus yang datang group, mungkin 3 ke 4 kemah, boleh ambil sini, ambil bahagian sini, tapak 7, 8, 9, 10 ni. Dan tengah-tengah ni boleh jadi common area. Set singki dia ada lampu, jadi terang. Ni singki. Ada singki. Ni tandas. Ni tandas dia. Tandas kat luar ni ada 2 shower. 2 shower mandi luar punya. Dia ada 1 shower. Ni shower. Ni tandas lelaki, ni shower lelaki. Ada baldi. Ni tandas lelaki. Dia tandas duduk. Ni shower perempuan. Tandas perempuan. Tandas perempuan. Tandas duduk juga. Ni shower perempuan. Sama. Dia shower perempuan. So dia kat sini tandas ni lampu malam dia dipasang lah, dia tak tutup. CO tak tutup lampu, jadi terang. Untuk malam tandas terang. Situ ada lagi 1 singki. So singki dia ada 3. Basically ada 3 singki. Mana so setiap macam orang kata setiap zone dia ada 1 singki dia sendirilah. Ini untuk tempat kita campus letak kereta. Ni untuk campus letak kereta. Kalau macam sana tu untuk tempat kereta saya tu, kalau ada 7, 8 tu kalau ada kosong boleh letak lah. Tapi kalau siapa sampai awal, lepas turun barang, elok alih kereta untuk kampus yang kemudian untuk turun barang. Ni ruang ni pun kalau ni boleh masuk. Macam semalam ada camper dia parking kereta dia kat sini. Dia reverse parking masuk kawasan. Ni pun boleh masuk kereta. Jadi kereta dengan tapak tak jauh lah. So wagon tak perlu kat sini sebenarnya. Boleh je dekat-dekat. Ni singki di tengah-tengah.
Yang ni surau. Ni surau. So campus boleh solat kat sini. Ni surau. Dia siap jadah semua ada. Bersih surau ni bersih. Ni boleh solat sini. Tempat wuduk pun ada. CEO dah siapkan tempat wuduk. Tu. Untuk wuduk. Ni kedai lah. Tapi sekarang CEO kat sini dia dah tak ada. Dia buka kedai dekat Chor River Campsite tu. Chor River Campsite volume 2, dia buka kedai kat sana. Jadi kalau kita nak beli barang, nak beli air batu, boleh ke sana lah. So tapak dia guna pasir sungai halus, pasir halus, pasir sungai halus. Jadi insyaAllah CEO kata mungkin dia pun nak tukar jadi chipping stone. So harap-harap dipermudahkanlah urusan CEO. Kat sini ada pokok buah. Ada buah manggis. Belakang tu pokok durian. Depan ni pokok manggis. Kalau ada buah jatuh nak makan, ambil lah buah-buah manggis tu. So, siapa suka yang suasana macam ni, tak ramai, agak relax macam ni, tak terlalu padat, boleh datang ke Chor River Campsite volume 1. Sebab dia 10 tapak je. Dan 10 tapak pun dia ada gap, jarak lah. So memang selesa, ada privacy. Yang paling privacy boleh pergi 7, 8, 9, 10. Itu paling privacy. Sebab orang cuma akan sampai toilet je. Lupa saya nak cakap tadi. Ni dia. CEO dah letak papan tanda amaran. Awas kepala air. Boleh berlaku secara tiba-tiba dan mengancam nyawa. Itu amaran. So walaupun kita kata tebing kat sini dengan sungai dia tinggi, air kepala air mungkin tak boleh sampai ke atas, tapi kita still masih perlu berjaga-jagalah. Kalau kita tengok air sungai tiba-tiba berubah, ataupun cuaca di bahagian hulu tengok berubah, kita kena be aware lah, take precaution dengan suasana. Lekas-lekas kita naik ke atas untuk mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini. Rasanya tu je lah daripada saya. Jumpa-jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.